Bayang kalau komo Bella Astillah pun dikecam. Asyik nyanyi lagu Ernie Zakri kata Dek Dema. Tapi nak buat apa mana, tak boleh nak tolak permintaan penganjur. Itu rezeki anak-anak katanya. Itulah komo. Kadang-kadang kita ini apa pun kita buat dikecam dek orang. Sedap je mulut orang nak ngata kita. Atau begitulah juga nasib seorang penyanyi ini yang kian lama dilupakan. Tak tahulah teman nak cakap apa mana, tetapi penyanyi ini semakin hari semakin hilang dalam ingatan peminat-peminatnya. Ahmad Cik Tam. Saya memang dah lama dah tak menyanyi. Dia kalau menyanyi ni semput. Kadang-kadang nak tarik key A minor dah pergi ke G minor. Dah tak larat rasanya. Begitulah kesiamno nengoknya penyanyi yang pernah popular satu ketika dulu. Apa lagi nak dibuat? Sekarang ini terpaksalah menoreh getah nak mencari sesuap nasib. Dulu memang teman pernah lah menyanyi. Banyak tempat teman nyanyi dekat stadium besar. Sampailah ke kenuri orang kahwin. Pernah ada satu ketika tu teman menyanyi dengan Madonna. Tahu nak ngabar. Nampak sangat menipu. Itulah rupanya dulu ya. Apa pun komo, semuanya udah tinggal kenangan. Tidak dapat dikembalikan zaman kegemilangan Ahmad Cik Tam. Terima kasihlah komo kerana sudi mendengar rancangan ini. Tak payahlah nak bagi sumbangan apa-apa. Cukuplah kalau komo nengok aja. Mungkin udah sampai masanya untuk awak balik kampung. Yolah awak kerja norih je. Tak payahlah dah. Usah diingat dah nak jadi penyanyi. Yolah awak balik kampung naik bot. Bumbungkan